Salah seorang kanak-kanak menghampiri saya. Subhanallah, badan dia terketar-ketar, begitu bergerak-gerak badan dia. Saya masih teringat suatu misi yang telah kita laksanakan ke kawasan Arsal, Lubnan. Waktu itu, hari itu merupakan hari pertama turun salji di situ. Dan salah seorang kanak-kanak menghampiri saya, dan apabila saya memegang badan dia, subhanallah, badan dia terketar-ketar, begitu bergerak-gerak badan dia. Walaupun mereka itu tinggal dalam kawasan yang 4 musim, tetapi tidak mempunyai pakaian yang mencukupi untuk berhadapan dengan musim sejuk. Oleh kerana itu, kami di Syria Care tidak boleh berdiam diri dan melihat saja apa yang sedang mereka lalui. Kami menggerakkan satu projek yang kita namakan Warm Their Winter, iaitu kita memberi peluang kepada masyarakat awam untuk memberi kepada kami pakaian musim sejuk yang anda miliki, dan kita akan hantarkan pakaian ini kepada mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan yang sememangnya akan melalui musim dingin yang panjang. Jadi saya menyeru kepada orang ramai untuk bersama-sama kami menjayakan projek Warm Their Winter ini, dan yang paling utama adalah kita memerlukan kos untuk menghantar kontena, bukan sahaja baju yang diserahkan. Jadi saya mengharapkan semua sama-sama kita prihatin, kita kumpul baju, kita kumpul dana juga bagi memastikan pakaian yang dikumpul ini dapat sampai kepada mereka yang menjadi sasaran kita dalam waktu yang terdekat, sebelum suhu begitu menjunam sehingga mereka sendiri tidak dapat menanggung kesejukan yang teramat itu. Ayo, bersama Syria Care, kita bantu.